Baiklah, kita berada di soalan 26. Sebuah sisi 4 mempunyai 4 sisi. Berapakah hasil tambah sudut A dan sudut C? Di sini, anda tahu yang jumlah sudut dalam sebuah sisi 4 adalah 360 darjah. Jumlah sudut segitiga pula adalah 180. Bayangkan apa-apa sisi 4. Biar saya lukiskan satu sisi 4 untuk anda. Katakan ini adalah sebuah sisi 4. Anda tak perlu hafal jumlah sudutnya. Tetapi jika anda boleh hafal, ia adalah satu bonus. Tetapi saya akan tunjukkan anda bagaimana hendak mencari jumlah sudutnya. Anda pecahkan ia kepada segitiga. Anda hanya perlu hafal satu perkara saja. Jika anda pecahkan ia kepada segitiga, sudut ini tambah sudut ini tambah sudut ini akan bersamaan dengan 180. Dan sudut ini tambah sudut ini tambah sudut ini bersamaan dengan 180. Jadi sudut dalam sisi 4 adalah sudut ini dan sudut ini. Dan kemudian sudut ini dan ini. Yang ini adalah hasil tambah kedua-dua ini. Dan itu adalah hasil tambah kedua-dua itu. Ketiga-tiga ini jika ditambah akan bersamaan dengan 180. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini akan bersamaan dengan 360. Dan anda boleh buat ini dengan apa-apa bentuk poligon. Mari kita buat bentuk pentagon pula. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sisi. Ada berapa sudut dalam pentagon? Pecahkan ia dalam segitiga dahulu. Berapa segitiga kita boleh dapat? 1, 2. Setiap segitiga ini, sudut mereka akan menjadi 180. Jadi jika anda hendak tahu itu, tambah itu, tambah itu, dan tambah itu, tambah itu, dan tambah itu, ia akan jadi 180 darab 3 bersamaan dengan 540. Dan itulah sudut sebuah pentagon. Kerana jumlah ketiga-tiga sudut ini akan bersamaan dengan 540 darjah. Jadi harap-harap jika saya beri poligon berisi 20 kepada anda boleh tahu berapa segitiga yang anda boleh muat. Dan anda tahu ada berapa sudut dan jumlahkan mereka. Berbalik kepada sisi 4 kita. Sebuah sisi 4, jumlah sudut-sudut ini akan menjadi 360 darjah. Katakan sudut A tambah sudut C tambah dua sudut ini. Biar saya tuliskan ia. Tambah 95 tambah 32 akan menjadi 360. Jadi saya tulis A tambah C. Lihat, 95 tambah 32 ialah 127. Tambah 127 bersamaan dengan 360.
A tambah C bersamaan dengan 360 tolak 127. Dan apakah itu? Ia adalah 233. Dan itulah pilihannya. Senang kan? Baiklah, soalan 27. Jika ABCD adalah sebuah segi empat selari, berapakah panjang segmen BD? Jadi mereka nak dari sini B ke D. Jika anda ada segi empat selari, sisi bertentangan adalah selari dan penjuru mereka membelah masing-masing kepada 2. Jika ini adalah 6, ini juga akan menjadi 6. Dan penjuru ini membahagi BD kepada 2. Jika ini adalah 5, ini juga adalah 5. Jadi BE bersamaan dengan 5, ED bersamaan dengan 5, maka BD ialah 10. Pilihan A. Itulah jawapannya. Amat mudah. Biar saya letakkan soalan 28 di sini dahulu. Sebuah kon tegak mempunyai radius 5 inci dan tinggi 8 inci. Apakah luas kawasan sisi kon tersebut? Baiklah, mereka telah beri kita satu definisi kawasan sisi kon bersamaan dengan pi darab R darab L. Di mana L adalah condong ketinggian. Kita tahu apakah R. R ialah 5 inci. Jadi kita hanya perlu mencari condong ketinggian ini. Ini nampak seperti masalah teorem Pythagoras. Ini adalah sudut tegak. Saya tahu ia pelik kerana A berada dalam 3 dimensi, tetapi ini akan berbentuk segitiga tegak. Kita hanya ambil sepotong kon yang termasuk bahagian yang tajam ini. Jadi 5 square tambah 8 square sama dengan L square. Ini adalah sudut tegak. L adalah hypotenuse. Jadi kita akan dapat 25 campur 64 sama dengan L square. Jadi 89 tambahkan mereka, kita akan dapat 89 sama dengan L square. L akan bersamaan dengan square root 89. Jadi mereka telah beri formula untuk kira kawasan sisi kon sebagai pi RL. Jadi pi RL sama dengan pi darab R radius tapak, iaitu 5, darab condong ketinggian, iaitu square root 89.
square root 89. Ini bersamaan 5 pi darab square root 89. Jadi jawapannya adalah pilihan D. Anda tidak perlu risau bila anda nampak nombor seperti 89. Baiklah, soalan seterusnya. Soalan 29. Rajah ABCD adalah sebuah layang-layang. Apakah luas rajah ABCD dalam sentimeter persegi? Mereka beri ukuran dalam sentimeter. Jadi, ia tidak akan menjadi satu masalah. Berapakah luas rajah ini? Kita hanya perlu tahu luas satu segitiga. Apakah luas satu segitiga? Luas satu segitiga bersamaan dengan setengah darab tapak darab tinggi. Apakah luas segitiga ini? Sebenarnya, ini adalah simetri. Jika kita tahu luas segitiga ini, kita tahu luas segitiga satu lagi. Oleh sebab ini adalah 6 dan 8. Ini pun 6 dan 8. Luas ini adalah 6 darab 8 ialah 48. 48 darab setengah ialah 24. Ini juga akan menjadi 24. Bila anda tambahkan mereka, anda akan dapat 48. 48. Segitiga ini pula 8 darab 15 darab 1/2. 4 darab 15 iaitu 60. Dan ini akan mempunyai luas yang sama, 60. Kita tak perlu darabkan dengan 1/2 kerana kita akan darab dengan 2 sebentar lagi. Kita ada 60 tambah 60 tambah 24 tambah 24 akan menjadi 120 tambah 48 jadi 168. Jawapannya adalah pilihan C. Itu saja. Okey, kita akan pergi ke soalan seterusnya, soalan 31. Baiklah, jika sebuah tong silinder mempunyai diameter 22 inci, berapa inci tong tersebut akan pergi dalam 8 pusingan di atas permukaan rata? Kita boleh bayangkan roda. Biar saya lukiskan sebuah bulatan di sini. Jadi kita tengok pada tong silinder kita, pandangan sisi ia nampak seperti bulat. Jadi mereka kata ia berukuran 22 inci dalam diameternya. Jadi jaraknya di sini adalah
22. Roda ini akan berpusing sebanyak 8 kali di atas permukaan rata. Dia akan pergi sebanyak 8 kali. Berapakah jarak ia akan bergerak? Ia akan meliputi lilitan roda sebanyak 8 kali. Jadi jika titik ini menyentuh tanah, selepas ia bergerak satu pusingan, titik tersebut akan menyentuh tanah semula. Jika roda ini pergi ke kanan, ia pergi sekaki selepas satu pusingan. Ia akan menyentuh balik tanah. Kemudian 2 inci di lilitan akan menyentuh tanah. Ia akan pergi 8 lilitan dalam 8 pusingan. Jadi apakah lilitan ini? Lilitan sama dengan pi darab diameter. Diameter adalah 22. Lilitan bersamaan dengan 22 pi. Jadi ia akan pergi 8 lilitan dalam 8 pusingan. Jadi 22 pi darab 8 sama dengan 176 pi. Dan pilihan C adalah jawapannya. Sekian, terima kasih.